Kan info awal. Nak nasi tak? Nampak sangat. Kita beza 10 tahun siap. Naim mau nasi kah? Alah, itu uncle je. Sedap gila nasi Tujuan dia. asalnya Uncle lah. Tahu. Bukan. Tu jadi menghalal. Kau 25 kan? Gimana? Kau 25 kan? Yang Pun boleh jadi uncle ya? 3 tahun. Kau tak nak kawan si Afiq. Afiq ada lagi banyak ruang. Ada apa lagi ruang belakang-belakang sana. Impit-impit bakit. Mau sendiri-sendiri baik di rumah tu kau. Ya. Begitu. Jadi tu tak di rumah. Tak boleh. Yalah. Saya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagi tak limat sikit je. Di kesempatan ini since kita dah together, kita nak usrah sikit lah kan. Sekarang ni kita nak bercakap tentang isu semasa social media influencer kan? Saya dengar cerita apa yang influencer yang telah orang kata macam janganlah aku malu. Teruskan. Janganlah aku malu. Tak ramai 2000. Teruskan. Kita ni bila kita follower atas 10k kan, sabar. Yang belakang sabar. Tak. Silent please, silent. Kita bahas influencer yang kat Kelang. Ya influencer yang kat Kelang tu. Aku tanya, apa kesian orang? Kalau sebab Penang dah habis kan? Cuba cakap betul-betul dulu. Okey, minta maaf. Aku tak faham kenapa dia tak datang. Kalau soalan dia, jawapan dia menunjukkan dia di Penang, bukankah dia dah habis? Okay. Sebab satu aku rasa bajet. Kekurangan bajet. Kita boleh sebut Dalam kampus. sebab dia baru habis Dah nyapik makan tu. percutian dan juga macam-macam. Dewek kau. Tak banyak lah ni. Dewek kau. Tanya Eril. Tapi pada pendapat aku, Ya apa? agak berbeza. Aku pernah kaya dengan dia satu hari. Aku lebih kaya daripada dia satu hari ya. Aku kenal Naim tak pernah kaya macam kamu. Aib. Maksudnya Ragu-ragu nak kahwin. Naim nak kahwin tak Naim? Alamak. Alah, kantor ya. Okay, since Tak ajar 2026 apa azam masing-masing boleh share? Okey, bermula pada Mirul. Ziad. Siapa yang saja? Azam 2026 apa Ziad? Siapa saja? Mirul. Azam mula Mirul dulu lah bah. Mirul. host. Saya. Host saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalim. Anbiya wa syafin. Amin. Alah Ziad lari pula. Orang nak bercerita ni. Kau apa punya? Guys, masih ada fries sama nugget semua. Jangan pura-pura lupa. Ya dong, bangun dah. Hai, Azam aku nak urus. Pantai Mirul. Belum lagi tahu ni. Betul kan? Mana? Bungkus kecil-kecil nanti jual. Alah panggil sini. Balik modal minyak. Siapa ada area PD datang sini guys ambil makanan. Ambil. Ambil spaghetti tu banyak ni. RM2 lah. RM2. 15 lah. Itu dah ada. Lepok. Apa 15? Hasil lah. Pesan. Mau berapa? Malu-malu Tak. Cakap lah. Dua apa ambil 5? Sabar. Kenapa baik aku tak payah buat air. Diet kalau long. macam tu. Diet. Alamak. Semua benda beli. Kopi je air aku. Wah, enak. Dah ada air sudah aku. Air merah lah lo. Air merah dia. Ya, air merah tu sedap tu. Aneh. Tolong aku dari sana lo. Tolong. Dia kata apa? Kita tunggu sini karena habis sudah. Kita takut habis. Dia kata dari sana dan kita Rasa. kita teruskan lah. Apa? Ya. Azam. Okey. Azam. Azam saya pada 2026 saya nak jadi usahawan yang berjaya. Saya Amin. nak ada my own business. Amin. Semoga termakbul apa kata-kata saya. Amin.
Okay, perlu support dari siapa-siapa? Hah? Support. Kamu apa tuh? Macam tu kan maksudnya? Nah, maksudnya dia perlu meeting yang dia ni jadi untuk menjayakan dia punya. Oh ya, kalau boleh saya nak tengok kawan-kawan saya juga berjaya. Amin. Amin. Itu yang kamu dengar kan. Long, kau nak tengok dia berjaya long. Kamu merasa? Kalau dia bagi saya merasa. Okey, kedua. Bocil. Taklah sana lah. Buat wise. Lebih. Lebih abdal kanan. Ah. Ada tandas ke?